Ada pun yang dilakukan oleh para sahabat yang bertabarruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ludah beliau, ludah baginda, dan apa yang jatuh daripada tubuh baginda, yakni sisa air wudu dan seumpamanya, maka ia khusus bagi Nabi sahaja. Dan saat Nabi masih hidup, yakni ketika Nabi hidup sahaja. Selepas Nabi wafat, sahabat tak buat lagi dah macam tu. Sahabat tak sentuh Nabi atau nak cari air liur Nabi dan sebagainya setelah Nabi wafat. Dalilnya adalah para sahabat tidak mencari keberkatan dari kamar, bilik atau kubur Nabi sesudah baginda wafat. Sahabat tak pergi ke kubur Nabi untuk nak cari berkat. Mereka juga tidak mendatangi tempat-tempat yang dipakai oleh Nabi untuk solat atau duduk untuk mencari berkatnya. Para sahabat tidaklah sampai nak menjejaki tempat solat Nabi. Kalau di masjid Nabi tu ada tempat-tempat di mana Nabi berdiri solat kan. Ternyata para sahabat mereka tak menjejaki tempat-tempat itu untuk nak solat dan sebagainya. Mereka juga tidak mendatangi tempat-tempat yang dipakai oleh Nabi untuk solat atau duduk untuk mencari berkatnya. Ini menunjukkan bahawa tempat-tempat para wali lebih patut untuk tidak bertabarruk dengannya. Yani kalau sahabat tak buat dengan tempat-tempat yang didatangi oleh Nabi untuk nak cari berkat dan sebagainya, maka perbuatan nak menjejaki tempat para wali itu lebih tidak patut.